Pada video kali ni kita nak sambung lagi pasal thin lenses. Tapi kalau pada video sebelum ni kita dah belajar pasal lens makers equation. Kali ni kita nak lebih menjurus kepada thin lens equation pula. So sebelum tu jom kita tengok kepada anatomi semua kuantiti-kuantiti yang terlibat untuk thin lenses. Pertama kita ada objek, so kita labelkan dengan O, and then kita ada image, kita label dengan I. Now, jarak daripada objek kita ke kita punya optical center, kat sini optical center, ataupun kita boleh katakan dia sebagai plane of symmetry, mana-mana pun boleh, itu ialah kita punya U. U ialah object distance. Next, daripada image kita, jarak daripada image pergi ke optical center ataupun plane of symmetry, ini ialah kita punya V. V ialah image distance. F ialah focal length. Dan 2 kali ganda focal length ialah jarak daripada sini pergi ke sini lah. Ini kita punya 2F. Okay. Untuk F dan 2F boleh berada pada kedua-dua belah lenses sebab lens ialah see-through. So, cahaya boleh tembus daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Selain daripada itu, kita juga ada upright. Kalau objek, contohnya macam objek ni, dia naik ke atas, right? Dia erect. So, kita panggil dia sebagai upright. Dan kalau macam dalam kes ni, kita punya image ialah ke bawah, maka dia ialah inverted. Sekarang jom kita tengok kepada thin lens equation. Sebenarnya kita dah pernah tengok dekat dalam spherical mirror. So kita ulang sekali lagi, 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V, di mana V kalau dia positif dia ialah real image, negatif ialah virtual image. Dan kita ada U kalau positif ialah real object, negatif virtual object. Dan magnification pun kita guna lagi sekali yang kita pernah guna dekat dalam spherical mirror, dan kita guna lagi dekat dalam thin lens. M sama dengan negatif V over U sama dengan HI per HO. Dan kena ingat negatif cuma ada pada V per U sahaja. Again, kalau HI tu positif maksudnya ialah upright, negatif maksudnya dia ialah inverted. HO pun sama, upright kalau positif, inverted kalau negatif. Now, sekarang jom kita tengok ray diagram untuk convex lens. Now, kalau kita tengok kan dia punya susunan sama macam kita buat spherical mirror. Objek lebih daripada 2F, objek pada 2F, objek in between F dan 2F, dan juga kalau objek kurang daripada F. Perasan tak yang tak ada dekat sini ialah bila objek tu berada pada kedudukan F. Saya tak buat dekat sini sebab image yang terbentuk ialah infinity. So, daripada sini yang kita dapat ialah read, raise, rim, zoom. Basically, pretty much the same, sama macam kita buat spherical mirror. Next, kita ada ray diagram untuk concave lens. Nah, untuk concave lens, image-nya tak kira lah berada dekat mana-mana pun, image-nya sentiasa virtual, upright dan diminish. Sama macam convex mirror. Ada tak yang tertanya-tanya apa tu real image, apa tu virtual image? So real image ialah image yang kita boleh project dekat atas screen ataupun film ataupun paper. Kalau korang pernah tengok projector, tu image yang terbentuk dekat screen tu, itu ialah real image lah. Dan biasanya real image ialah songsang, and that's why biasanya dekat dalam projector tu dia songsangkan dulu objek untuk bila keluar dia jadi tegak supaya kita boleh tengok macam normal. Virtual image pula tak boleh, you memang takkan nampak dekat screen. Okay, filem tu benda yang sama lah, anything ataupun wall ke pun sama lah maksud dia. Selain daripada tu, untuk real image, biasanya dia akan form on the opposite side of the object, manakala virtual image form on the same side as the object. Macam mana? Macam ni. Kalau ini kita tengok, ini ialah virtual image, ini ialah virtual image. Perasan tak dia terbentuk pada side yang sama dengan objek kita. Okay, macam kat sini pun sama juga. Ini ialah convex lens, dan kalau kita perhati, ini ialah objek kita, dan image kita pun terbentuk pada sebelah yang sama dengan kita punya objek. Bagi objek yang real, image yang real, kita perhatikan bahawa image ini terbentuk on the opposite side of the object.
Jom kita tengok contoh soalan yang melibatkan thin lens equation. A 6 cm tall object is positioned some distance in front of a thin lens. The image produced is upright. Lepas tu dia kata 2 cm tall and appears 12 cm from the lens on the same side as the object. Dekat situ kita dah nampak same side, maksudnya virtual dah. Okay, so using the thin lens equation, determine the focal length of the lens. Okay, kita nak cari F dan juga kita kena state the type and describe the image form. So pertama sekali kita buat listing. Kita dah ada HO 6 cm dan juga kita ada HI 2 cm. Dia dah bagi tahu 2 cm tall. Lepas tu kedua-dua ni kita dah boleh dapat magnification dah sebenarnya. Okey, tak apa, kita tengok kat sini. So image ni ialah diminished dan virtual. Macam mana kita tahu image tu diminished? Sebab kalau magnification HI per HO, kita dapati kat sini 2/6, maksudnya ialah 1/3. So 1/3 ni already shown that this is diminished. So macam mana saya tahu dia ialah virtual? So, image tu upright, so upright ialah virtual. So the only diminished image dan virtual iaitu zoom lah kan, concave saja yang boleh buat. Seterusnya dia ada cakap yang image ini upright, which is lepas tu pula dia ada cakap same side. So in other words, kita punya image distance ialah virtual. So V kita kena tambahkan negatif sebab dia kata on the same side as the object. So means that this is virtual. Jom kita cuba nak buat soalan A dulu, determine the focal length. Now untuk dapatkan focal length kita akan pakai thin lens equation kan, tapi masalahnya kita tak ada U. So kita boleh cari menggunakan combination of magnification punya equation, iaitu negatif V per U sama dengan HI per HO. So bila kita substitutekan value, dan kita boleh dapatkan jawapan kita untuk U iaitu 36 cm. Daripada situ barulah kita boleh guna thin lens equation. Masukkan dekat dalam kita punya thin lens equation, dan jangan lupa virtual image kita mesti ada negatif, dan jawapan kita ialah negatif 18 cm. Soalan B, dia minta nyatakan image yang terbentuk dan juga jenis lens. But obviously kita dah tahu dah jenis lens kita iaitu concave lens. Untuk describe the image form, lebih baik kita cari magnification, sebab magnification sahaja dah membantu kita untuk dapatkan 3 karakteristik image kita. So magnification saya akan gunakan HI per HO. So saya akan dapat positif 0.33. Nah, positif bermaksud virtual dan juga upright. 0.33 ialah kurang daripada 1. Maksudnya image kita ialah virtual, upright dan diminished. Okey, jom kita sambung soalan nombor 2. An object of height 5 cm is placed 15 cm in front of the thin lens. Dia tak beritahu pula yang kita ni lens jenis apa. Tak apa, kita cari lagi clue. A sharp image is formed on the screen. Form on the screen maksudnya apa? Real. Is placed at 30 cm from the lens. So soalan pertama dia suruh kita calculate the focal length of the lens. Okay, kita boleh pakai thin lens equation, but before that kita nak buat listing dulu. So 5 cm maksudnya ini ialah height of the object. 15 cm U, image form at 30 cm. So this is our V. Notice that saya biarkan dia dalam keadaan positif. Kenapa? Sebab bila dia dah kata form on the screen, maksudnya image kita ialah real lah. Apa lagi? So kita biarkan je dalam positif, ataupun you boleh je tambah positif. So jom kita buat soalan A, sebab dia nak minta focal length. Masukkan saja value dekat dalam kita punya thin lens equation macam gini. Untuk focal length kita iaitu 10 cm. Soalan B, dia minta kita calculate the magnification. No problem, sebab kita dah ada U dan juga V. Kita tinggal masukkan je dekat dalam magnification equation. Negatif 30 per 15. Magnification ialah negatif dan 2. Negatif maksudnya ialah real inverted, right? Dan 2 ialah lebih daripada 1. Jom kita tengok soalan C. Dia kata state the nature of the image, means that dia minta karakteristik. So kita akan beritahu karakteristik, dan dia minta kita type of lens. Untuk soalan C, dia ialah real inverted magnified. Macam mana saya tahu? Sebab negatif bermaksud real inverted, dan sebabkan lebih daripada 2 dia ialah magnified. And obviously ada satu jenis lens sahaja yang boleh menyebabkan kita boleh dapat real image, iaitu convex lens. Nah, convex lens juga kita boleh tahu daripada nilai positif of the focal length. So
So kalau focal length tu bernilai positif, maksudnya memang convex lens. Kalau focal length itu bernilai negatif, ini memang concave lens punya. Alright, kita sambung lagi soalan nombor 3. A thin lens produces a real image. Siapa je yang boleh buat produce real image ni? Obviously lah, convex lens. And obviously kalau convex lens, focal length dia akan bernilai positif punya lah. And then dia kata 3 times the size of the object when the object is placed at a certain distance in front of it. The object is moved 8 centimeters further away from the lens. Okay, ini maksudnya dia dah mula gerakkan kita punya objek kita. The new image form is still real, but it has the same size. Kalau dah same size, mestilah negatif 1, betul tak? Okay, so jom kita tengok, kita calculate the original object distance. Untuk position yang pertama, yang sebelum digerak-gerakkan 8 cm tadi, kita dapati bahawa kita punya magnification, sebab dia kata 3 times the size, maksudnya ialah 3. Dan sebab dia kata real, makanya kita punya magnification ialah negatif kan. So V sama dengan 3U. Okay, pada position yang kedua, magnification kita yang baru ialah negatif 1. Negatif tadi sebab dia dah kata masih real tapi same size. So real and same size, macam tu So kat sini bila kita susun semula, V yang baru sama dengan 8 tambah dengan U yang asal tadi. Sebab lens ni lens yang sama kan, kita boleh katakan lens pada position yang baru ni sama je dengan lens punya yang position yang asal, tu tak? So daripada situ kita akan guna thin lens equation, 1/U baru tambah dengan 1/V baru untuk focal length yang baru punya position, sama dengan 1/U asal tambah dengan 1/V asal. And then kita substitute sahaja dengan apa maklumat-maklumat yang kita dah ada ni. Okay, untuk U yang asal kita panggil dia U lah. V yang baru sama je dengan U yang baru. Kalau kita tengok diagram ni, kalau objek kita dekat 2F, V pun sama dengan U, sama je size dia, real inverted same size. So bila kita selesaikan, U ialah 16 cm. Question B, dia calculate the focal length of the lens. So tak ada masalah, kita just masukkan dekat dalam mana-mana salah satu daripada dua equation yang ada ni. So saya nak ambil yang senang, 1/U tambah dengan 1/3U. Okay, so bila saya gantikan dekat dalam thin lens equation, kita akan dapati bahawa focal length kita ialah 12 cm. Soalan C pula, dia suruh kita state the position of the first image. Maksudnya dia nak tahu U ni duduk dekat mana. Adakah dia lebih besar daripada 2F ke, ataupun U kurang daripada F ke, kita nak tahu kat mana. So jom kita tengok. Disebabkan kita punya focal length tadi 12 cm, kalau double focal length ialah 24 cm, sedangkan U kita berada pada 16 cm. Jadi maksudnya kita punya kedudukan objek kita ialah antara F dan juga 2F.